Hadirin yang dihormati sekalian, tirai majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Sebelum majlis rasmi dimulakan, saya ingin memaklumkan beberapa perkara untuk tindakan anda semua. Mohon semua tetamu dan hadirin mengambil tempat duduk masing-masing. Sila pastikan telefon bimbit berada dalam mood senyap bagi mengelakkan gangguan sepanjang majlis. Hanya jurugambar yang dibenarkan mengambil gambar di kawasan pentas. Mohon semua hadirin memberi perhatian penuh sepanjang majlis bagi menghormati para tetamu dan para peserta yang diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada Yang Berusaha Dr. Nur Aina Madihah binti Razi, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, Encik Ahmad Hamzah bin Ahmad Subeki, Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Sultan Mizan, barisan para pensyarah, peserta pertandingan serta hadirin yang dirahmati sekalian ke Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan tahun 2026. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir pada pagi ini. Kehadiran tuan dan puan amat kami hargai dan menjadi penyuntik semangat kepada para peserta yang akan mendeklamasikan puisi sebentar sahaja lagi. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Negaraku. Mohon hadirin sekalian berdiri tegak bagi menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat. Okey, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam IPGM. Peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia dan salam Aidilfitri yang penuh keberkatan. Yang Berusaha Dr. Nur Aina Madihah binti Razi, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan selaku perasmi majlis, yang dihormati Encik Ahmad Hamzah bin Subeki, Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Sultan Mizan, Yan Arif, barisan hakim jemputan, para pensyarah yang dihormati, seterusnya para peserta pertandingan serta hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat berhimpun dalam suasana yang penuh harmoni dan keberkatan bagi menjayakan Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan tahun 2026. Sesungguhnya Aidilfitri bukan sekadar perayaan yang diraikan dengan juadah dan kunjungan, tetapi lebih daripada itu. Ia merupakan simbol kemenangan setelah sebulan kita mendidik jiwa dan menundukkan hawa nafsu sepanjang Ramadan. Aidilfitri juga menjadi medan untuk kita memperkukuh silaturahim, menyemai nilai kemaafan serta mempererat hubungan sesama warga pendidik dan pelajar. Seiring dengan semangat Syawal yang diraikan, majlis pada pagi ini turut mengangkat martabat bahasa dan sastra Melayu melalui medium puisi. Puisi bukan sekadar susunan kata yang indah, tetapi wadah yang mampu menyentuh jiwa, menyampaikan mesej dan mencerminkan kehalusan budaya bangsa. Melalui deklamasi puisi, kita bukan sahaja menzahirkan bakat dan kreativiti, malah memperkasa keyakinan diri serta kemahiran komunikasi dalam kalangan bakal pendidik. Adalah menjadi harapan agar majlis ini dapat berlangsung dengan lancar serta mencapai objektif yang telah dirancang. Di samping menjadi platform yang bermakna dalam mencukil dan menggilap bakat-bakat baharu dalam bidang kesusasteraan. Sebelum kita meneruskan acara seterusnya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun sebagai pembuka bicara. Indah sungguh sinar mentari, menyimbah cahaya di pagi hari. Syawal diraikan penuh harmoni, puisi dilafaz menyentuh sanubari. Bagi memberkati perjalanan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Wan Muhammad Danish bin Wan Muhammad Zulkifli untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratmu kerana dengan limpah kurnia dan izinmu dapat kami berhimpun pada majlis yang penuh bermakna ini dalam majlis deklamasi puisi Aidilfitri peringkat IPG Kampus Sultan Mizan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, sesungguhnya Aidilfitri yang Engkau kurniakan ini adalah tanda kemenangan serta setelah kami menempuh madrasah Ramadan. Maka jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang kembali kepada fitrah, yang bersih jiwa, yang luhur akhlak serta sentiasa mensyukuri nikmatmu. Ya Allah, Ya Karim, berkatilah majlis yang kami jalankan pada hari ini. Limpahkanlah rahmat dan keberkatanmu ke atas setiap usaha yang dilaksanakan. Semoga segala pengisian yang dipersembahkan melalui deklamasi puisi ini dapat menyentuh hati, menyemai nilai keinsafan serta memperkukuh rasa kasih dan ukhuwah dalam kalangan kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefasihan dalam menyampaikan kata, keikhlasan dalam berkarya dan ketulusan dalam mentahirkan rasa melalui seni bahasa. Jadikanlah setiap bait puisi yang dilafazkan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kami denganmu. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, para pensyarah serta seluruh warga IPG Kampus Sultan Mizan. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan membimbing kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, akhirnya kami memohon agar Engkau peliharalah perpaduan dan keharmonian dalam kalangan kami. Jadikanlah kami insan yang sentiasa berakhlak mulia, berilmu dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas bacaan doa yang dipimpin sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Amar Hamzah bin Ahmad Subeki untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Dr. Nur Aina Madiha binti Razi, pengarah IPG KSM merangkap rasmi majlis. Yang dihormati barisan panel hakim, pensyarah-pensyarah yang dihormati, seterusnya para peserta dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam majlis deklamasi puisi Aidilfitri peringkat IPG KSM tahun 2026 pada hari yang penuh bermakna ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Nur Aina Madiha binti Razi atas kesudian meluangkan masa untuk hadir seterusnya menyempurnakan majlis pada hari ini. Kehadiran Yang Berusaha amatlah kami hargai dan menjadi suntikan semangat kepada seluruh warga institut. Hadirin sekalian, penganjuran pendangan ini bertujuan untuk menyemarakkan semangat cintakan bahasa dan sastra dalam kalangan mahasiswa, khususnya dalam menghayati nilai-nilai murni yang terkandung dalam sambutan Aidilfitri. Puisi merupakan wadah yang cukup indah untuk menyampaikan mesej tentang kemaafan, kesyukuran, kasih sayang dan perpaduan. Selain itu, pertandingan ini juga menjadikan platform untuk mencungkil bakat serta meningkatkan keyakinan diri para peserta dalam pengucapan awam. Kemahiran mendeklamasi puisi bukan sahaja memerlukan keindahan bahasa, malah penghayatan, kawalan suara dan ekspresi yang berkesan. Kami amatlah berharap agar program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang.
sebagai salah satu usaha memperkasa budaya literasi dan apresiasi sastra dalam kalangan bakal pendidik. Akhir kata, saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua jawatankuasa yang telah bertungkus lumus menjayakan program ini, serta kepada para peserta yang telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan. Dengan penuh hormat dan takzim, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak dalam menjayakan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan yang penuh inspirasi dan kata-kata semangat itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke acara kemuncak majlis iaitu ucapan perasmian. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Nuaina Madiha binti Razi, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan untuk menyampaikan ucapan. Perasmian seterusnya merasmikan Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan tahun 2026. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam Aidilfitri yang penuh keberkatan. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, para pensyarah yang saya hormati, para peserta yang diraikan, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat berhimpun dalam majlis deklamasi puisi Aidilfitri pada hari ini dalam suasana yang penuh bermakna dan harmoni. Saya ingin merakamkan setulis penghargaan kepada pihak penganjur atas jemputan untuk saya menyempurnakan majlis ini. Sesungguhnya program yang berteraskan bahasa dan sastra seperti ini amat signifikan dalam usaha kita memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa jiwa bangsa. Hadirin sekalian, puisi bukan sekadar rangkaian kata yang disusun indah. Puisi ialah getaran rasa yang diterjemahkan dalam bahasa yang terpilih. Ia menghubungkan akal dengan hati, pemikiran dengan perasaan. Dalam bait-bait puisi, terselit nasihat, sindiran halus, harapan, doa dan pengajaran yang mampu menyentuh jiwa pendengarnya. Aidilfitri pula merupakan lambang kemenangan dan kesyukuran. Ia mendidik kita tentang erti sabar, erti pengorbanan dan erti kemaafan. Apabila tema Aidilfitri digarap dalam bentuk puisi, nilai-nilai tersebut menjadi lebih mendalam dan berkesan. Setiap ungkapan tentang rindu kepada ibu bapa, tentang kepulangan ke desa, tentang salam kemaafan di mana semuanya menyentuh emosi dan mengikat ukhuwah sesama kita. Pertandingan seperti ini sebenarnya merupakan satu latihan pembinaan karakter. Untuk mendeklamasikan puisi dengan berkesan, seseorang perlu memahami teks, menghayati maksud, mengawal intonasi, menjaga bahasa tubuh dan menyampaikan dengan penuh keyakinan. Proses inilah yang membentuk disiplin, ketekunan dan kesungguhan. Sebagai bakal guru, saudara dan saudari memikul amanah besar untuk membentuk generasi masa depan. Guru bukan sekadar menyampai ilmu tetapi pembentuk jiwa. Guru yang menguasai bahasa dengan baik akan lebih mudah mempengaruhi dan memberi inspirasi kepada murid-muridnya. Justru, penglibatan dalam aktiviti kesusasteraan seperti ini merupakan satu nilai tambah yang amat berharga. Hadirin yang saya hormati, dalam era globalisasi dan ledakan teknologi maklumat, kita berhadapan dengan cabaran yang besar dalam memupuk minat terhadap karya sastra.
Budaya membaca semakin terhakis diganti dengan budaya scroll tanpa henti. Namun begitu, kita tidak boleh membiarkan warisan bahasa dan sastra ini tenggelam dalam arus kemodenan. Bahasa ialah identiti bangsa. Jika bahasa dipinggirkan, maka longgarlah jati diri kita. Sastra pula ialah cerminan tamadun. Melalui sastra, kita memahami sejarah, budaya dan nilai masyarakat. Oleh itu, saya amat menyokong penganjuran program seperti ini sebagai salah satu usaha memperkasa literasi bahasa dan membudayakan apresiasi sastra dalam kalangan mahasiswa. Mudah-mudahan program ini menjadi platform berterusan untuk mencukil bakat baharu dalam menyemai kecintaan terhadap seni bahasa. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Pelaksana yang telah bekerja keras dari peringkat perancangan hingga pelaksanaan. Setiap kejayaan program adalah hasil kerjasama, komitmen dan semangat kebersamaan yang tinggi. Kepada para peserta, teruskanlah melangkah ke hadapan. Jangan jadikan keputusan pertandingan sebagai penentu semangat. Jadikan ia sebagai batu loncatan untuk terus memperbaiki diri. Dunia pendidikan memerlukan guru-guru yang bukan sahaja bijak berbicara tetapi mampu menyentuh hati. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama berazam untuk terus memartabatkan bahasa Melayu dalam setiap aspek kehidupan. Gunakan bahasa dengan betul, indah dan beradab. Didik generasi akan datang supaya menghargai warisan bahasa dan sastra yang kita miliki. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya berkongsi serangkap pantun sebagai renungan kita bersama. Indah bahasa kerana budaya, luhur sastra kerana jiwa. Jika generasi terus dipelihara, bahasa bangsa kekal selamanya. Semoga majlis deklamasi puisi Aidilfitri pada hari ini menjadi titik tolak kepada usaha yang lebih besar dalam memperkasa bahasa dan sastra di institusi ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh sukacitanya merasmikan Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat IPG KSM tahun 2026. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis meragamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih atas ucapan serta perasmian yang telah disempurnakan tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas kesudian serta komitmen yang telah diberikan, majlis diteruskan dengan penyampaian cederhati kepada perasmi majlis. Sesungguhnya kehadiran dan kesudian Puan Pengarah meluangkan masa untuk bersama-sama memeriahkan majlis pada pagi ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi oleh seluruh warga IPG Kampus Sultan Mizan. Sehubungan dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Ahmad Hamzah bin Ahmad Subki, Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Sultan Mizan untuk menyampaikan cederhati sebagai tanda kenang-kenangan kepada yang berusaha Dr. Nur Aina Melihah binti Razi, Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan merangkap perasmi majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sikit. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian Puan Pengarah menerima cederhati tersebut. Semoga kenang-kenangan ini menjadi simbol ingatan atas kebersamaan kita dalam menjayakan Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke acara yang dinanti-nantikan iaitu pertandingan deklamasi puisi Aidilfitri yang menjadi kemuncak Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri pada pagi ini. Pertandingan ini dianjurkan sebagai platform untuk mencungkil bakat serta memperkasa kemahiran komunikasi dan penghayatan sastera dalam kalangan pelajar. Melalui deklamasi puisi, peserta bukan sahaja diuji dari segi kelancaran sebutan dan intonasi, malah turut dinilai dari aspek penghayatan, ekspresi wajah, bahasa tubuh serta keupayaan menyampaikan mesej dengan berkesan kepada audiens.
Untuk makluman hadirin sekalian, setiap peserta akan diberikan tempoh masa selama 3 hingga 5 minit untuk mempersembahkan puisi masing-masing. Panel hakim yang arif lagi berpengalaman akan membuat penilaian berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, kejelasan sebutan dan artikulasi. Yang kedua, penggunaan intonasi dan nada suara. Yang ketiga, penghayatan serta ekspresi emosi. Yang keempat, bahasa tubuh dan keyakinan diri. Yang terakhir, kreativiti serta kesesuaian persembahan dengan tema Aidilfitri. Diharapkan agar para hadirin dapat memberikan sepenuh perhatian dan sokongan moral kepada setiap peserta yang akan tampil ke pentas. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan peserta pertama kita, Ahmad Hamzah bin Ahmad Subeki, dengan puisinya yang bertajuk Syawal Penuh Makna. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas persembahan yang begitu menyentuh hati sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, dengan berakhirnya upacara penyampaian hadiah sebentar tadi, maka sampailah kita ke penghujung majlis deklamasi puisi Aidilfitri peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Medan tahun 2026. Sesungguhnya, sepanjang berlangsungnya majlis pada pagi ini, kita telah disajikan dengan persembahan puisi yang bukan sahaja indah dari segi bahasa, malah syarat dengan mesej kasih sayang, kemaafan dan kesyukuran sempena Syawal yang mulia. Setiap bait yang dilafazkan mencerminkan kehalusan jiwa dan kecintaan terhadap warisan sastera Melayu. Pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Nur Aina Madiah binti Razi atas kesudian merasmikan dan menyempurnakan penyampaian hadiah. Barisan panel hakim atas komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penilaian, para pensyarah dan jawatan kuasa pelaksana atas kerjasama dan dedikasi yang diberikan, serta tidak dilupakan para peserta yang telah mempamerkan bakat dan keyakinan diri yang membanggakan. Tanpa sokongan dan kerjasama semua pihak, sudah tentu majlis ini tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hadirin sekalian, semoga program seperti ini dapat diteruskan pada masa hadapan sebagai wadah memupuk minat terhadap sastera, memperkasa kemahiran komunikasi dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa jiwa bangsa. Sebelum kita labuhkan tirai majlis, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun sebagai penutup bicara. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon ara. Jika ada tersilap dan lalu, ampun dan maaf di pohon seikhlasnya. Dengan itu, maka berakhirlah sudah majlis deklamasi puisi Aidilfitri tahun 2026 pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.